ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, agar dengarlah rayuan dan rintihan seluruh ahli UMNO untuk memohon agar Datuk Najib dapat bersama-sama semula dengan kita. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Tapi satu lagi saya nak cakap, UMNO ni masalah besar untuk kita Melayu ni, ataupun bukan Melayu ni, masih lagi bernostalgia dengan Najib. Ini masalah, mereka lupa kekalahan mereka PIU 14, PIU 15. Banyak, sikit banyak, memang banyak lah, berpunca daripada Najib Razak. Kita tahu Najib Razak sudah pun dihukum, sudah pun dijatuhkan oleh mahkamah sedang menjalani hukuman, dan 1MDB pun dia sudah pun dihukum. Tapi entahlah, kita lihat Zahid Hamidi dan juga pimpinan-pimpinan UMNO masih lagi mahukan dibebaskan, diampunkan. Ini yang terkini semalam, Zahid di depan pimpinan dan ahli-ahli UMNO perkatakan dengan apa tu mengenai Najib Razak. Ya, mereka hak, tapi kesan dia kepada kita Allah, janganlah Najib. Dia dah over 9 tahun jadi menteri, kau nak bawa dia kembali jadi apa? Dah cukup dah 9 tahun, biarlah dia berehat. Sekali lagi, UMNO diuji. Kita menyaksikan detik paling getir dalam hela nafas perjuangan kita. Datuk Seri Najib telah mencuba dengan sebaiknya dan saya membantu beliau. Kalau beliau dapat bersama dengan kita pada hari ini, alangkah leganya seluruh kepimpinan hati UMNO. InsyaAllah janji di Dewan ini kita memohon ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, agar dengarlah rayuan dan rintihan seluruh ahli UMNO untuk memohon agar Datuk Najib dapat bersama-sama semula dengan kita. Saya tak tahu lah, bagi saya ini hanyalah setakat drama. Drama UMNO, drama Zahid bila berada berhadapan dengan penyokong-penyokong mereka, pimpinan-pimpinan mereka. Kita tahu masih ada lagi ramai penyokong-penyokong ataupun akar umbi, pimpinan-pimpinan UMNO yang masih lagi terasa hutang budi dengan Najib Razak. So kita yang berada di luar pagar, di atas pagar, entahlah, kita dah makin lupa. Saya agak terperanjat bila Zahid boleh mengungkitkan pembebasan pengampunan Najib dalam ni hari ulang tahun ni. Berkata bukan mudah, dalam keadaan kes SRC pun belum habis lagi, lepas tu sambung pula hukuman terhadap kes 1MDB, denda bilion-bilion. Tapi itulah politik